Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So insyaAllah, okay, malam ni kita teruskan perbincangan kita. Cuma saya duk fikir tadi kan, nak tengok tajuk apa kan. Cuma saya duk unung-unung kata macam ni lah, kita tengok ayat dalam Quran yang mana beza dia kadang-kadang satu perkataan, satu haraf. Tapi ada beza tak? Okay, saya duk tengok-tengok tadi. Okay, bolehlah kita try tengok ayat ni. Iaitu kalau tuan-tuan tengok dalam surah Az-Zumar ayat 71. Saya jarang sebenarnya guna yang Quran.com ni. Tapi tengok terjemahan dia okey. Biasa yang lama saya tak ingat nama apa dah web dia tu. Tapi yang ni okey lah, maksudnya boleh di apa ni? Boleh difahami lah. Kan? Macam nak tutupnya. Okey, yang ni. Okay, saya tutup yang lain. Okey. Okey. Ayat dia tuan-tuan. Surah Az-Zumar ayat 71 dengan satu lagi ayat 73. Okey, kita baca dulu. Okey. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. Itu dalam ayat ke-71. Ayat 73. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. Okay. Nampak something beza tak? Ada Satu ada Futihat Abu-Abuha, satu lagi Waha Futihat Abu-Abuha. macam tak bezakan? Hmm. Ni lah. Kat situ kau Ustaz. Kak. Saya buka ni lah. Saya copy paste. Senang. Sebab dia tak clear sangat kan. Ustaz buat side by side senang nak tengok. Ustaz buka benda ni dua, tak apa Ustaz? Dua sebelah-sebelah. Uh, Oh tapi tak kisah Susah susah, pula. tak apa tak apa. Susah Ha. tak apalah sebab yang pada nak conteng pula. Hmm. Okay. 173. Okay, ni ayat 71. Satu lagi ayat 70. Okay. Okay, ni okey sikit. Okay, nampak? Jelas Ustaz. Jelas eh? Okay. Hmm. Ayat ni tuan-tuan boleh tengok nanti. Dan kalau contoh tuan-tuan ada Quran kat depan, boleh tengok terus. Okay. Dua ayat kan. Cuma dia ada beza lah. Okay. Okay. Cuma ini kalau tengok cerita dia apa, iaitu bagaimana kan orang yang kafir dihalau ke neraka dan bagaimana orang yang beriman dibawa ke syurga. Kan? Cara penerimaan, persediaan untuk penerimaan mereka. Okay. Okay, cuba tengok ayat yang atas. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ
زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. Okey, kita tengok sampai situ je. Yang ni untuk orang yang kafaru, iaitu orang yang kufur. Ayat yang kedua, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Apa makna tu Ustaz kan? Okey, kita tengok terjemahan. Okey, kalau tuan-tuan perasan kan, perasan tak beza kat mana? Okey, satunya kalau tuan-tuan perasan, ni apa? Satu kafaru, Kafaru, satu Oh, takwa orang yang kan. bertakwa. lagi jahannam. Ini Dengan jannah. Jahannam, ini jannah. Lagi satu tak ada wah. Futihat dia satu ada wah. Yang ni wah. Kan? Okey. Yang bawah ni ada wah, yang atas tu tak ada wah. Kan? Cuma yang kita nak fokusnya kat ni, yang ada wah dengan tak ada wah. Sebab apa yang depan ni sebab cerita beza. Yang atas cerita orang yang kafir bagaimana dihalau ke neraka, dan cerita yang bawah bagaimana orang yang beriman dibawa ke syurga. Kalau dekat atas tu kan waha tu kan. Dekat bawah tu. Bukan juga Jauha juga ni. Lihat. Sama juga. Wa putihat dengan putihat sajalah. Okay. Makna dia apa? Okay, makna dia apa? Cuba tengok. Wasiqal ladzina kafaru, dan orang-orang kafir dihalau ke ila jahannam, ke neraka jahannam, zumara, berpasukan, iaitu berkumpulan. Hatta sehinggalah idza ja'uha, apabila mereka sampai ke neraka tu, ha tu rujuk pada neraka. Futihat abwabuha, dibukakan pintu-pintunya. Idza ja'uha, apabila mereka sampai. Okey, kita tengok terjemahan. Idza ja'uha futihat abwabuha. Okey. Idza ja'uha futihat abwabuha. Terjemahan dia, apabila mereka sampai ke neraka tu, dibukakan pintu-pintunya. Okey, satu. Yang bawah, Oh, pintu tu dah sedia terbuka ya. laju. Okay. Yang bawah tu pula, okey, cuba tengok. Idza ja'uha wa futihat abwabuha. Okey, idza ja'uha, apabila mereka sampai ke syurga itu, futihat wa futihat abwabuha. Sedangkan pintu-pintu tu sedia terbuka. Wahwal hal ni. Wawal halas itu sedangkan. Okay, nampak? Kat sini terjemahan dia sedangkan. Tapi wasiqah tu Ustaz tanya sikit lah, minta maaf lah. Ya. Wasiqah tu kalau halau pun wasiqah, kalau dibawa. Sebab kan kalau ke syurga tu dia dibawa elok-elok kan. Yang tu saqah. Tak wasiqah juga kan dia pakai perkataan yang sama Betul. lah. Betul. Cuma yang tu tengok kepada ni lah, siapa yang kena. Kalau orang yang kafir, kita kata halau. Maknanya dihalau. Okay. Perkataan dia sama je. Sama je. Okay. Okay. Cuma kalau perasan kat sini, okay, dua keadaan yang beza. Okay. Orang yang kafir, apabila mereka dibawa ke neraka, bila mereka dah sampai, cuba tengok. Apabila mereka sampai, barulah dia hilang apabila mereka dah sampai ke neraka, barulah dibuka. Okay, cuba tengok. Apabila mereka sampai ke neraka tu, dibukakan pintu-pintunya. Tetapi untuk orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa, okay, cuba tengok. Apabila mereka sampai ke syurga itu, yang mana pintu-pintunya itu sedia terbuka. Nampak? Maksudnya apa? Untuk orang yang beriman ni tentang soalan macam apa? Ditunggu-tunggu. Dia Dah ada ditunggu-tunggu. Satu lagi apa? Dia soalan macam orang tu apa ni, nak menerima tetamu yang mulia. Diraih-raihkan. Okey. Apa ni? Maksudnya belum sampai lagi dah terbuka. Tapi untuk orang yang untuk orang kafir,
bila dah sampai kan, baru dibuka. Tetapi untuk orang yang beriman kan, belum sampai lagi, tetapi pintu-pintu itu telah pun terbuka. Nak menunjukkan apa? Kemuliaan. Okey. Satu lagi supaya apa? Tak ternanti-nanti kan. Sampai tu boleh datang terus, boleh masuk terus. Cuma yang ni beza dia hanya satu haraf je, iaitu apa? Wa. Hmm. Yang atas futihat abwabuha. Yang bawah wa futihat abwabuha. Nampak? Wa tu kalau kita belajar, wa tu membawa makna sedangkan. Kan? Maksudnya apabila mereka sampai ke syurga tu, sedangkan dalam keadaan pintu-pintu syurga itu telah pun terbuka. Iaitu wa futihat abwabuha. Okay, nampak? Okay. Walaupun satu haraf and wa sebiji je, tetapi bila kita tengok makna, oh okay. Cuma ini kalau kita baca seorang mungkin tak perasan kan. Okay. Itulah poin dia. Idza ja'uha futihat abwabuha, tu untuk orang yang kafir. Bawah idza ja'uha wa futihat abwabuha. Perbezaan dua tu. Okay, nampak? Okay. Okay, so sekadar itulah kan perkongsian kan, malam ni. Cuma maksudnya tuan-tuan perhati kan. Kadang-kadang dia apa ni? Beza sikit kan. Tetapi makna dia tu lain. Okay, itu. Okay. Quran ni bukan baca je Ustaz, perhati kan. Betul. Okay. Cuma Tak tahu kita baca, kita perhati pun kita tak faham juga. Tak daya nak larikan diri dah. Itulah. Ustaz tak bagi tahu memang tak tahu yang itu Baca pintu je. tu terbuka kan. Dah sedia terbuka ya. Kadang-kadang dah baca ada pun tapi tak faham bermakna dia apa ya. Dia tak rasa sebab halus sangat. Puas biji. Allah bukakanlah pintu-pintu hati kami. Untuk dapat Biarlah wa futihat ni. Futihat. Ini satu kiraat kan, kiraat kita lah. Sebahagian kiraat yang lain futihat, tasydid tahu tu. Okay. Kalau tasydid tu Ustaz maknanya apa? Makna dia Maksudnya lagi pintu tegas. kalau buka tu buka sehabis-habis. Buka luas-luas. Futihat. Mubalarah lah situ. Itu kiraat yang lain futihat. Okay, Kak Nuriza, ada syaddah tu mubalarah ya. Okay. Itu kiraat lain lah macam. Dia apa orang tu melampau. Melampau-lampau. Kalau buka tu buka habis-habis lah. Kan? InsyaAllah, moga ingat insyaAllah. Okey lah. InsyaAllah kan, kita setakat tu lah kan, malam ni. Yang penting kita faham kan, walaupun sikit. Betul tak? Itu. Okey. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz.